Hidup ini ada kitaran. Ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Kan? Kalau ini kehendaknya bahawa ini adalah pimpinan yang nak ditetapkan, silalah. Saya tak ada masalah. Kita akan berundur secara terhormat dengan bermaruah. Ada satu, ialah bukan pepatah lah kan, satu falsafah yang baik yang saya rasa kita semua kena ingat. Ini ada seorang penulis British saya rasa yang tulis. Dan saya sentiasa ingat benda ni. Saya sebut dalam bahasa Inggeris selalu. Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. Weak men create hard time. Dan kitaran itu akan berlaku, berterusan, berpusing dan berpusing. Maksudnya apa dia tahu? Masa yang susah akan melahirkan orang-orang yang kuat yang berjati diri. Hasil usaha orang yang kuat dan berjati diri ini akan menghasilkan masa yang baik. Tapi masa yang baik itulah akibat ujian dan sebagainya akan melahirkan orang-orang yang lemah. Dan orang-orang yang lemah ini akhirnya mewarisi sesuatu yang bagus daripada orang sebelum mereka. Akhirnya mereka akan menghancurkannya dan melahirkan sekali lagi masa yang susah. Saya dah bagi amaran saudara-saudari. Saya rasa parti kita berada di persimpangan itu. Kita sekarang ini berada di tempat kita atas jasa kawan-kawan yang keras, yang jujur daripada dulu-dulu. Strong men yang ada dalam parti kita. Sebab itu kalau saya tegur, janganlah kecil hati, janganlah hati tisu sangat. OMK duk serang saya sekarang ini, hati tisu, hati tisu, hati tisu. Korang nak kata sama korang hati tisu bolehlah. Aku ni dah turun naik mahkamah 14 kes tau. Dah jatuh hukuman 3 tahun. Masa saya masuk parti, saya gaji 40,000 sebulan, saudara-saudari. Hilang semua. Masa saya umur diorang tu, saya jauh lagi berjaya daripada diorang yang ada sekarang ni. Jadi kalau nak kata saya hati tisu, tengoklah dulu. Ini bukan soal hati tisu, kerana kita tahu good times create weak men. Masa yang baik ini akan melahirkan orang-orang yang lemah dan manja. Jadi sebagai orang tua dalam parti. Sebab itu bila saya tegur yang lain-lain tu, dia tegur sebagai orang tua yang telah melalui zaman susah dahulu yang kita nak bawa ke tempat kita sekarang. Sekarang ni good times, masa bagus, bagus. Tapi kalau tak kena cara dan kalau yang mengambil alih parti ini di kalangan mereka yang lemah, yang mencari habuan, yang hanya berebutan kuasa, yang tidak faham denyut nadi rakyat, yang tidak tahu asal usul kita sebagai sebuah perjuangan, maka memang lumrah alam kita akan jatuh lah saudara-saudari. Mudah sajalah. Lepas itu kita akan jatuh. Jadi kalau orang tanya saya, lepas ini saya nak buat apa? Yalah saya berehatlah, kena kumpul stamina, cuba kuruskan badan balik, jogging balik dan sebagainya. Sebab saya tahu kitaran itu akan berlaku. Dan bila jatuh nanti, janganlah cari aku. Kita nak tengoklah kamu nak masuk pilihan raya, nak jaga ni, macam mana kamu nak buat. Kerana saya yakin saudara-saudari, itu lumrah hukum alam yang Allah dah tetapkan. Kitaran itu memang dalam setiap aspek kehidupan kita, kuasa ke, contoh makan banyak jadi gemuk. Sudah, memang betul lah. Makan memang sedap, makan sedap lama-lama jadi gemuk. Kalau nak tak jadi gemuk, maka kita kena korbankan sedikit yang sedap itu supaya cukup saja untuk kita makan. Jadi sekarang ini ikut suka dia lah, ikut suka dia orang. Dan saya rasa kami dah pasrah lama sebenarnya. Saya daripada hari pertama sebut kepada kawan-kawan bahawa kita masuk ini bukan untuk menang jawatan. Kalau ini kehendaknya
bahawa ini adalah pimpinan yang nak ditetapkan, silalah. Saya tak ada masalah. Kita akan berundur secara terhormat dengan bermaruah, tapi jangan sekali-kali tukar cerita dan jangan sekali-sekali cuba tabur benda yang tak betul. Jadi kita hanya menyuarakan perkara yang berlaku sebenarnya, yang selebihnya itu terpulang kepada perwakilan dan akhirnya dalam tempoh 2 tahun akan datang terpulang kepada rakyat untuk membuat pilihan. Jadi saya harap kita malam ini balik, kita jumpa balik di mana? Di sinilah kan, bukan di hotel ni lah, di Persada. Kita akan jumpa balik insya-Allah hari Jumaat. Kalau saya menang memang saya akan muka terkejut kan, dan saya pun tak boleh nak pastikan kenapa berlaku begitu. Kerana kalau ikut culaannya begini, Akmal nak tunjukkan sesuatu tadi. Akmal nak tunjukkan mengikut keputusan pemilihan cabang setakat ini, sebenarnya kelebihan perwakilan-perwakilan itu adalah berada di pihak saya. Saya sepatutnya tak ada masalah untuk menang saya. Sebab yang kena kerak itu hanya kepala. Hanya kepala yang kena kerak. AJK itu semua masih lagi menang. Dan yang AJK yang menang tu juga oleh kerana undi dia besar, 40%, 45%, 35%, dia masih lagi perwakilan tambahan, itu masih lagi dia dapat. Jadi culaan kita di setiap cabang, majoriti sebenarnya, sepatutnya saya tidak ada masalah untuk menang timbalan presiden. Itu saya cakap terus terang. Sama juga bila kita berkempen dengan luar, saudara-saudari tahu sendiri kalau tengok komen-komen kat sosial media 80-90% semua berpihak kepada saya. Tak ada masalah. Bila kita blast WhatsApp, hantar semua, saya boleh kata majoriti lebih 60% adalah positif kepada perwakilan-perwakilan. Jadi saya tak ada masalah. Masalahnya sistem. Jadi masalahnya sistem. Jadi kalau itu masuk A keluar B, tak apalah kiamat, ikut suka korang lah, keluarlah nama siapa-siapa. Kan? Sebab itu saya kata, saya pernah bergurau dengan Saifuddin. Saya kata, kalau sistem macam ini, baik kita buat macam ni tau. Kita jangan siapa-siapa masuk bertanding. Calon timbalan presiden tu tak ada orang bertanding. Kerana bila umum saja sistem telah meletakkan akan ada nama keluar kat situ. Walaupun tak ada orang bertanding. Jadi, yang itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu semua dah ditetapkan dengan elok.